السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. Maksud hadis daripada Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, sebuah rumah di Madinah telah terbakar bersama penghuninya di waktu malam. Setelah diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita mereka, baginda bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh kamu, maka padamkanlah ia, yakni api, sebelum kamu tidur. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita masih lagi bicara dalam bab pada menyatakan perintah memelihara sunnah Rasulullah dan menjaga adab-adabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku di Madinah rumah terbakar. Rumah terbakar habis dengan penghuninya, hangus. Dah. Kita lah ni pun lagu tu lah. Tu berlaku minggu lepas, ada mati, hangus api. Tu musim-musim panas ni, tu kena beringat lah. Jadi hadis ni disebut zaman sebelum ada elektrik. Guna api pelita, api lilin. Jadi kalau kita guna api tu, apabila nak tidur, kena kena mampu lah. Kena mampu. Sebab Nabi sebut api ni musuh. Tu musuh. Tu nya terbalik kena gapo kau gitu gini hangus habis lah. Tu kena jaga dari sudut keselamatannya. Kita lah ni guna guna elektrik. Dah, tak guna dah pelita-pelita ni dah lah. Tu dulu kalau zaman bodoh-bodoh dulu ke, kalau korek hidung tu lekat itar di jari. Tu asap pelitanya. Jadi guna api elektrik pun, kalau benda tu boleh mendatangkan bahaya, tu kena tutup lah. Kena tutup lah. Kadang-kadang orang cah telefon lama, boleh netuk dia buka bateri tu. Tu kena tengok keadaan tu. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kita ni dah jenera ke tak ada bersatu. Dah jenera ke kalau kena hak ralik benar ke? Sedar-sedar kat panah bungu. Panah bungu itu bakar habis leci lah. Tu kalau hak jenera sungguh. Hak tu kita kena beringat lah.
anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abida hadis tu je amara bil aqil asabi'i was-suhbah was-suhbati wa qala innakum la tadruna fi ayyiha al-barakah. Wa fi riwayatin lahu idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha walyumit ma kana biha min adha walyakulha wa la yada'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mandil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Wa fi riwayatin lahu inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda ta'amih fa idza saqata min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adha falyakulha wa la yada'ha lisyaitan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya supaya menjilat jari dan piring selepas makan. Dan baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui di manakah ada berkatnya. Tu ni termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada makan, Nabi suruh jilat jari tu. Jangan ada sisa makanan di jari kita. Jangan ada sisa makanan di jari kita. Ada piring pun sama. Pinggan hak kita makan tu. Kalau kita tak sejilat pun biar licin dalam pinggan. Ni bonok muk pinggan siap dah. Tu. Mula ayah Tok Lebar ni kat Aram. Nah, kalau makan nasi dengan dia kalau lagu tu. Nak wisap pun. Nak suruh setel makan lebih kita. Kalau ada berkat situ kat saja masuk dah. Tu jawab dia kata lagu tu. Sebab kita je tak tahu berkat tu duk mana. Waktu Nabi sebut innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui di manakah ada berkatnya. Mungkin hak sebutir duduk dalam pinggir tu. Sebutir lagi ada nasi dalam pinggir tu. Mungkin hak tu hak berkat. Ataupun hak duduk tangan bonok mucucuk dah. Tu kata Nabi. Hak tu kita kena jilat. Kalau kita tengok tok-tok guru makan laksa. Buat laksa lebih tu tengok. Kita pakai mok lepas dah. Ada ingut pun habis. Apa yang nak makan bekas kita. Kalau berkat duduk situ, saja kita masuk dalam perut tu tak ada. Tak ada berkat. Tu. Ada dulu. Apa ni seorang ustaz. Orang suruh agak ustaz ni. Dia kata zaman Nabi dulu dia suruh jilat tak apa. Nabi makan tamar. Nabi makan buah tamar, dia kata. Tak, jilat pun tak ada bekas mana. Kami kita lah ni makan nasi, kena nasi biryani, kena nasi kandar, kena bolok jilat. Jilat tu dia kata nampak kotor. Nampak jijik. Tu. Ni ustaz ni pala tak betul lah mana. Tak, hak tu hak sepatut kena jilat ni, hak bolok tu. Buah tamar jilat, hak mana ada kesetan ni pun. Tu nak basuh tangan apa ni, nak basuh tangan dengan bolok gitu. Apa ni bazir makan ni tu duk tangan. Tu. Hak tu kena itu. Hak makan ni duk tangan kita tidak cuma apa duk tangan kita. Cuma apa ya. Kalau ada kata ada emo apa tak cukup makan ni. Tu dia tak reti tu. Gitu. Ada orang tu. Riwayat Muslim. Menurut riwayat yang lain bagi Muslim juga sabdanya, jika sesuatu makanan seseorang daripada kamu jatuh, maka hendaklah diambil kembali.
dan buangkan kotoran yang melekat dan hendaklah dimakan. Jangan dibiarkan menjadi habuan syaitan. Itu Nabi Hussein yang kata kalau ada jatuh, ambil. Kalau boleh itu kau boleh cuci lah. Kalau boleh siup kita siup lah, makan. Jangan duk tinggal gitu. Waktu makan ni kena cermat. Kena cermat. Ni makan nasi supaya kai siapa? Apa ni tumpah situ, tumpah sini, makan jangan tumpah. Kadang-kadang tumpah jatuh ni orang tak ambil dah. Tu jadi habuan syaitan. Kalau ada berkat di situ kau boleh syaitan berkat. Tu kena jaga boleh. Tu kena ambil. Kalau jatuh boleh makan lagi, mana tidak kata cuma boleh bawa bahaya ke, tu kena ambil lah. Tu cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kadang-kadang orang jenis nak makan buah tak buah kecil-kecil dia nak buah buah jatuh buah pakai sepak lah dah. Ambil lagi cucu air. Tu air muka-muka hok mewah tu kau tak puasa air sikit abu. Tu kena ambil, kena cuci ambil. Jangan pula seseorang itu menyapu tangannya dengan sapu tangan selepas makan sehingga dijilat jari-jari terlebih dahulu. Sebab seseorang itu tidak mengetahui di dalam makanan manakah diletakkannya keberkatan. Jangan gaduh nak sapu, jangan gaduh nak cucu, nak basuh tangan, jilat. Ada di jari-jari kita. Nak cara mana je adanya, kita bukan jenis makan cekor buang mulut gitu. Muka kita jepu. Tu. Jangan kan nak masuk. Dari pinggir tu cuci. Cuci. Tu setengah-setengah. Orang-orang soleh ni, dia buat dengan jari degil. Dia buat seru. Dia jilat dia jari. Nak jilat di pinggir, nampak takut orang nampak itu sangat. Disapu dengan jari. Licin kesel-kesel kuah kau gapo kau. Tu. Tu biar licin sungguh. Jangan jangan orang basuh pinggir pun sedap. Ni kok bolok ada capu ni boleh apa ni boleh sebekah dah bolak nasi. Tu. Jangan tinggal. Tu kena habis. Menurut riwayat Muslim lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa syaitan itu sentiasa mendatangi seseorang kamu pada tiap-tiap perkara yang dilakukannya. Tu syaitan kita buat gapo-apa dia akan mari lah, nak ganggu dia. Lepas tu kita kena bismillah, jangan tinggal. Tak kira lah buat gapo. Tu. Nak buat gapo pun kena baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal. Nak baca Quran ke musim-musim bulan puasa ni. Kadang-kadang kita baca Quran, nak ambil Quran tak bismillah. Dia syaitan masuk dekat ke. Dia cunguik sini, mata tutup. Tu. Kena mula dengan bismillah. Bila kita baca bismillah ni, dia tak nak masuk dekat. Syaitan bila sebut nama Allah, tu memang dia undur lah. Dia undur. Lepas tu kalau bunyi bel ke, lari syaitan. Dia bunyi bel lari. Siapa lari, siapa amal, siapa dia tak dengar. Tak moga kita ni kat balasuh kelewat, tak nak orang lah ke mana dia. Bel di masjid, bel di balasuh ni, tu muta dia apa ni, hingga cari tempat lari. Dia bila sebut nama Allah, syaitan tak bisa masuk dekat. Tu, lari berat tabak. Lari berat tabak. Dia cuma beza lah dengan manusia. Dia syaitan dia bunyi bel dia lari, manusia ni bunyi bel dia tak lari.
Dia cuma beza lah. Dia kata ke apa ni, seorang ustaz guru tu, kalau kira, dia kata kalau kira baik setan juga. Dia bila itu lah. Setan dia mari juga, cuma bunyi bila dia tak dia lari je. Orang tak mari langsung. Oh, dia kata lagu tu. Tengah juga dia dengar. Tu. Syaitan ni dia mendatang seorang apa ni manusia pada tiap-tiap perkara sehingga syaitan mendatangi seseorang di waktu makan. Masa kita duduk makan tu dia mari. Tu. Hak tu kena jaga. Kena baca bismillah, kena baca doa. Dan jangan ada makan ni hak jatuh. Jangan ada makan ni hak jatuh tu. Kalau kita baca bismillah dah, kalau makan dia tu jatuh, kita tak cara akan jadi habu dia. Tu. Dari itu sekiranya jatuh sesuatu daripada makanan, maka hendaklah diambil dan dibersihkan daripada kekotoran yang melekat, kemudian dimakan, dan jangan dibiarkan makan itu menjadi habuan syaitan. Mana kena jaga jangan jatuh. Kalau jatuh ambil basuh kalau boleh basuh, kalau tak boleh basuh apa ni, kalau boleh siuk-siuk lah. Tu. Kalau jadi kotor tak ada arah lah. Cuma kena beringat, kena cermat. Makan tu dengan sopan, jangan duk gelojoh. Tamu-tamu boleh puasa ni muka lapar. Muka lapar duk ngepek krodio aja duk ngepek kicap. Duk ngepek kicap MH Muhammad, duk ngepek tomato, bukan nak bebed dak. Jadi dia duk berosi tak asuk waktu. Tu kita ni lapar dah bunyi Allahu Akbar tu pakai gah dah. Pakai gah tu go, tu makan dengan apa ni? Makan dengan cermat, dengan sopan, jangan duk kelucu. Tu kalau ada jatuh ke berapa ke, kena ambil. Tu. Makan tu kena baca doa. Tak kena baca doa. Kena baca apa ni, bismillah. Tu kalau dia dekat setan, suka. Ada disebut oleh kitab Jauharul Mauhub. Setan gemuk jumpa dengan setan kurus. Setan kurus, setan gemuk tanya setan kurus, dia kata mana mu jadi kurus kering gini mu? Setan kecil manis. Tu kecil manis tak sebut oleh kitab, nak mu cari. Jadi kurus apa kau begini mu ni, ke mana mu ya? Jadi setan kurus tu kata, dia kata aku ni duk jaga dia tu. Dia buat apa-apa aku pergi jumpa dia, tapi tanya dia makan. Dia makan apa nama pun dia baca bismillah. Tu. Dia makan muka dia makan tak kira lah makan gapo minum gapo pun. Dia baca bismillah. Jadi aku tak ada pergi saja. Tu kata kata setan kurus ya. Jadi saja aku tak ada pergi tu boleh apa ni tak boleh nak makan. Lepas tu setan kurus tanya ke mana dia mengemuk meto. Dia kata aku duduk dengan orang tu sukalah dia. Dia makan gapo pun tak aja bismillah. Makan nasi ke, dia makan mi celuk ke, dia makan laksa ke, dia makan etok ke, tak ada wajah bismillah, boleh makan semua. Tu. Boleh makan semua. Tu yang jadi kegemuk meto tu. Tu. Tapi syaitan tu makan lagu mana tu, Allah Ta'ala kita tak tahu. Kita tak tahu, bukan kata apa ni kita tak baca bismillah etok beli di Muria ada teruan suruh cepat bahas setan. Tidak bahas setan, demo tu. Demo tu tak ada bismillah tu. Tu. Cara dia makan tu makna kita tidak tahu lagu mana. Tapi apabila dia apa ni berkongsi dengan syaitan, keberkatan itu tak ada lah.
Tu keberkatan itu tak ada macam Nabi sebut apa ni, siapa yang mula suatu benda tak baca bismillah bahwa akhta, maka tidak ada berkat. Berkat tak ada. Makan ni yang ada berkat bukan setakat tua dia segar saja. Bukan setakat tua dia tu jadi segar. Tua dia tu segar serta rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makan ni ada berkat. Dia bukan sekadar jadi darah daging je. Tapi dia bagi kesan positif. Ada kesan positif kepada tua dia tu. Tu bukan setakat kata kenyek, segar, dah. Dia apa ni, dia bagi kekuatan pada tua dia, boleh melakukan ketaatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu di antara sunnah tu. Tu makan, kena jaga makan dengan tangan kanannya. Apa ni, baca bismillahnya. Tu ada lebih tangan tu kita kena jilat. Ada pinggan kena sapu habis. Tu kena tu kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk buat sarok kita gitu, jangan. Tidak kau tahu saja. Tu. Makan tinggal ada, 2, 3, 4 butir lagi ada pakai basuh gitu dah. Tak, kalau keberkatan berkat duduk di 2, 3, 4 butir tu kau saja gitu. Masuk dalam perut tu tak ada apa-apa. Tu sekadar jadi darah daging gitu je. Tak bagi kesan kekuatan kepada tua dia. Ya. Tu habis situ. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama salama ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Sekata dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا باطنا وقالا وفعلا واعتقادا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اغفر لنا في رمضان، اللهم ارحمنا في رمضان، اللهم ارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.